Amira dekat Pasar Gok Kapur, Kelantan. Okay, jom kita cari apa yang paling viral dekat sini. Kena kecek Kelantan, dik. Ramanya orang. Ikan keli, cencaru, ayam pedah, ayam pecik. Actually ni kedai tengah viral. Okay, kita nak beli pulut ayam goreng Pasar Gok Kapur. Kak, pulut ayam 2. Sedapnya ayam goreng dia. So kita dah beli pulut ayam. Next kita nak pergi kedai viral. Cash berapa ya, adik? Okey saja. Berapa kak pulut tu? Ha? Tambah daging sambal ikan 3 ya. Ini 3 ya, kosong 2 ya. Ini 2 ya kan? Itu 2 ya. Ya. So kita dah beli pulut bakar, jadi kita nak tengok apa yang ada kat sebelah sana. Berapa sekilo ni Kak Udek? 30. Macam-macam jenis kuih ada. Tiga apa tu? Roti singgur. Roti sirop? Ya. Oh, hebat. Manis Tak manis sangat, kita buat kurang manis. Ya. Tak aja dengar cik kan ni. Daging goreng ada, gula kuning ada, semua ada. Ya. Kali 5 ya? Kali. Tutup pukul apa cik? Sebelum pukul 7 kalau ada lagi. Korang dah habis dah kita berbelanja, jadi dah nak balik. Bye bye. Selamat berbuka semua.